Ahmad bin Hanbal mengeluarkan fatwa mengatakan Quran itu qadim. Tapi khalifah ketika itu mengatakan Quran itu baharu, makhluk. Bercanggah ulama dengan pemimpin negara. Tangkap Imam Ahmad bin Hanbal, dipenjarakan. Pasal fatwa dia bercanggah dengan fatwa kerajaan. Duduk dalam penjara. Lama-lama arahan baru, rotan. Kalau tak tarik balik, rotan. Tak lama datang ulama-ulama sebelah khalifah tadi, pujuk Imam Ahmad bin Hanbal tarik balik supaya jangan kena rotan. Tidak, dia kata, saya takkan tarik balik fatwa yang saya beri. Itu fatwa yang sebenar. Ulama-ulama ketika itu pun pujuk dia ikut kerajaan. Ulama dulu pun ada yang mengampu. Sekarang pun lagi ramai gitu. Sebenarnya Imam Ahmad kata, saya takkan tarik balik. Sebelah dia ada kawan dia kena rotan juga. Sebelah tu pencuri kena rotan. Tuan dia kata pencuri, tuan jangan tarik. Saya pun tak tarik, dia kata. Walau saya mencuri pun saya tak tarik. Perompak pun tak tarik balik. Saya perompak, saya pun tak tarik. Tuan kata tarik, tuan akan masuk syurga. Bagus pula perompak tu. Tuan kalau tak tarik, tuan akan masuk syurga. Dia nasihatkan imam besar tu. Perompak. Makna orang sekarang kalau mengampu lebih teruk pada perompak. Elok perompak tu sikit. Tak lama kemudian, tukang rotan tu pula sudah melampau. Dia rotan kepala Imam Hanbal. Arahan kerajaan, badan dia kepala-kepala potong sekali, dipukul sekali. Lengkung-lengkang kepala orang tua tu dipukul. Ringkas ceritanya, khalifah pun meninggal. Tukar khalifah baru. Khalifah baru ni buat arahan, semua ISA keluar. Zaman dulu buat ISA Bama juga. Tak ampun bicara. Keluar. Tukang rotan tadi tu pun pencen rupanya. Pegawai kerajaan ni akhirnya pencen juga dia. Imam Ahmad dah siap badan, mengajar masjid balik. Mengajar, tengok-tengok orang yang rotan dia tu ada dengan ceramah dia. Tukang rotan tu habis ceramah, dipanggil. Bukan awak rotan saya dulu, dia kata. Ya, mengapa pukul kepala saya? Kerajaan suruh pukul badan dia. Nak pukul kepala apa saya? Sebenarnya tuan, saya rotan kepada tuan tu, saya niat biar tuan cepat mati, dia kata. Dia cepat mati, tuan takkan tarik balik fatwa yang tuan berikan itu. Bagus dia tukang pukul tu. Niat dia bagus, teknik salah. Man tukang rotan tu dia bertugas saja. Hati dia memang sokong ulama tu. Imam Syafi'i dirantai dari Yaman ke Baghdad. Ditarik daripada Yaman ke Baghdad, kan tak ikut kerajaan. Itu ulama dulu. Imam Malik pun kena seksa. Itu. Sekarang tak ada apa-apa pun. Tarik jawatan aja. Kena tukar aja pun takut. Halam juga dia. Begitu. Begitulah ulama-ulama dulu nak menyampaikan kebenaran itu pun amat payah. Mereka diseksa, tapi mereka sanggup kena seksa. Tak ada apa-apa. Imam Ahmad bin Hanbal tercabut kain dia. Apa dia kata? Engkau rotan saja aku, tapi jangan sampai terbuka kain aku aib, dia kata. Dia rotan, dia tak kisah. Jangan sampai aurat dia terbuka. Begitu. Maka ulama kena bekerja, menyampaikan yang benar, bukan menyeleweng kepada hukum. Memanglah kita lihat bahawa nak menyampaikan sesuatu itu kadang-kadang amat menakutkan. Takut nak sampaikan. Itu sebabnya dia al-ulama masabihul ard. Ulama itu pelita lampu suluh kepada bumi ini.
Maka ulama mesti duduk tempat yang sebenar. Ulama mesti tempat yang sebenar. Jangan salah tempat. Salah tempat habis hancur. Itu sebabnya orang awam kan payah. Siapa aku nak dengar ni kata. Ni juga ulama, ini juga ulama. Tengok ulama tu, dia takut taklah ke takut kerjaan ke dia. Tu. Sekian dimaklumkan.